Hello hai, selamat datang ke Hazrin Haris Channel. Hari ni aku nak tunjuk kat korang macam mana kita nak tukar bateri remote kereta Honda Ini untuk Honda City Hatchback. Okey, kalau korang boleh tengok kat sini kan, kita scroll kat sini dekat information ni, nampak dia suruh change bateri remote ni dah nak habis. So kejap aku buka casing ni, lepas tu aku tunjukkan. Untuk bateri dia, korang boleh guna bateri ni CR2032 ni. Ini dekat biasa kedai apa, 7-Eleven ada, KK ada. Kalau ni sangat, korang cari je dekat Shopee. Okey, senang. Nanti aku bagi link. Dekat DIY pun ada, tapi DIY tu kan apa ni, takut dia cepat habis ke apa kan. So aku beli Energizer, so tahan lama sikit lah. Alright, jom kita pasang lah. Ok, ni kunci untuk City Hatchback ni. Sorry aku tak ada tripod ke apa ke, jadi aku try tunjuk korang guna satu tangan je buat. Tapi kalau tak boleh, aku buka dulu dan aku tunjuk lah. Sebab aku dekat parking kereta ni tak ada apa, bukan kat rumah. Tadi bateri ni baru beli kan, so kita pasang dekat parking je lah. Nak buat macam mana kan. Alright, so untuk buka kunci ni, korang kena apa ni, nampak ni dia ada benda ni, tarik ni, lepas tu boleh keluarkan kunci ni. Kita try susah pula guna satu tangan ni. Tak boleh, sekejap aku keluarkan kunci ni dulu. Korang tolak ni, lepas tu tarik kunci ni ke atas. Okay, dia dah ni, korang boleh tarik dia keluar macam ni. Nampak? Okay, tu punya dalam. Kunci tu masuk kat sini. Kita letak tempat yang selamat. So sekarang kita nak buka benda ni. Okay, jom. Okay, untuk buka dia, korang kena congkil kat sini bagi dia terbuka. Sekejap tu nampak. Okay, congkil kat sini bagi dia terbuka. Okay, nampak? Dia dah terbuka macam tu. Dan korang just buka macam tu. Alright, dah nampak dah bateri dia. Ini bateri lama. So ini bateri yang baru, Energizer tadi. Korang just letak macam ni dan tekan. Nampak? Simple je. Okay, lepas tu remote ni korang just, sekejap tak nampak. So remote ni korang just pasang balik je. Pasang balik, tekan-tekan. Oh, buat kunci kereta pula. Unlock balik. Okay, lepas tu kunci tadi mana? Masukkan balik. Okay, dah siap. Alright, macam tu je. Okay, okay, dengan bateri remote yang dah berjaya kita tukar, jom kita try start, tengok ada lagi tak benda lah bateri apa ni, dia suruh tukar bateri tu. Okay, tak ada mantap. Kita boleh tengok no current information. So tak ada lah. So dah settle lah masalah kita, bateri dah tukar. Ok, sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Hazrin Haris. Semoga kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Simple je. Terima kasih.